Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nak lagi panjang? Astaghfirullahalazim. Lagi panjang pun ada juga. Yang kedua, memperbaharui ucapan syahadah kita. Memperbaharui ucapan syahadah kita. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbaharui ucapan syahadah kita. Tadi kita istighfar, ini kita syahadah. Yang ketiga, doa minta syurga. Yang keempat, doa minta redha Allah. Doa ni combine sekali. Allahumma inna nas'aluka redhaka wal jannah. So ada empat. Jangan tinggal. Dan yang seterusnya, ini adalah selawat favorite Ustazah yang Ustazah nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan selawat ini sangat-sangat miracle, sangat-sangat ajaib. Di mana bila kita pergi menunaikan umrah di GPI antara tempat lepas kita buat umrah, kita pergi ke Madinah. So yang favorite kita dekat Masjid Nabawi tu, kita nak masuk mana? Allah. Kita nak masuk Raudhah, kan? Kita nak bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan biasanya kita orang perempuan ni lah boleh masuk Raudhah berapa minit? 10 minit, 20 minit, paling tinggi pun setengah jam lah kalau dia tak halau. Ibu keluar. Ibu keluar, dia punya ayat macam tu. Ibu keluar. Kalau tak nak keluar, dia tunjuk tag dia, dia polis. Dia nak tangkap kita. Ibu keluar. Paling tinggi pun 20 minit ke 30 minit ya. Tapi Ustazah nak share pengalaman Ustazah tentang selawat ni sangat ajaib. Selawat ni di mana Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa membaca jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Nak sebut sallallahu alaihi wasallam pun boleh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Baca. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Selawat ini ialah doa kita appreciate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagilah pahala yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kami, kepada penghulu kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas segala kebaikan jasa baginda terhadap kami. Ya Allah, tolong ya Allah, bagi pahala yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, barang siapa yang membaca jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh, 70 malaikat akan penat tulis ganjaran untuknya selama 1000 pagi. 70 malaikat akan penat tulis ganjaran untuknya selama 1000 pagi. Hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Imam At-Tabrani. Maksudnya penat tu apa? Malaikat dia tak penat nak cerita kata pahala besar jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. 70 malaikat penat nak tulis pahala yang banyak selama 1000 pagi. So baru-baru ni ada masa ke Pian? Boleh ya? Okey. Boleh ke? Setia mendengar. Oh, okey, alright. Okay. Baru-baru ni Ustazah kan baru balik. So baru-baru ni kami masuk Mekah dulu. Pergi Taif, lepas tu Mekah, lepas tu Madinah Madinah pula 3 hari.